Panduan tindakan keselamatan apabila kecemasan sedang terjadi di Dewan Tun Teja 1 dan 2. Apabila berlaku kecemasan, loceng akan berbunyi. Anda dikehendaki keluar dari bangunan dengan teratur dan mengikut arahan semasa. Sila beri keutamaan kepada orang kurang upaya, warga emas dan wanita hamil. Bertenang dan berada di tempat masing-masing. Tunggu arahan daripada urusetia atau personal keselamatan. Terdapat satu pintu keluar di belakang dewan. Ini adalah pelan lantai laluan keluar bangunan ke lokasi tempat berkumpul. Berkumpul di kawasan A B15. A B15 terletak di kawasan parkir berhadapan bangunan kompleks pentadbiran utama. Sila tunggu arahan lanjut dari personal keselamatan yang bertugas. Talian kecemasan utama 24 jam 0943150005. Bahagian Keselamatan UMPSA